Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Mokhtar daripada Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan Majlis Penerangan Ampang Jaya. Taman Kucing MPJ telah mula beroperasi pada 1 Julai 2026 sempena ulang tahun MPJ yang ke-34. Ia merupakan satu inisiatif daripada pihak MPJ di dalam usaha menyelamatkan serta memelihara kucing-kucing yang terbiar dan sekaligus menyelesaikan aduan kacau ganggu berkaitan kucing daripada orang awam. Penubuhan Taman Kucing MPJ ini merupakan langkah proaktif pihak majlis untuk menyelamatkan kucing-kucing terbiar dengan menyediakan pendapatan yang selamat, selesa dan terurus bagi kucing-kucing yang telah diselamatkan. Melalui inisiatif ini, kucing-kucing yang berkeliaran dapat dipelihara dengan lebih baik sekaligus membantu mengurangkan gangguan kepada orang awam serta membantu mewujudkan persalinan yang lebih bersih dan harmoni. Pengoperasian Taman Kucing MPJ bukanlah bertujuan menjana keuntungan ataupun menambah hasil pendapatan majlis. Sebaliknya, ia merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab sosial korporat atau CSR MPJ dalam memelihara kebajikan haiwan di samping memberikan penyelesaian yang lebih berkemanusiaan terhadap isu kucing terbiar. Sehubungan itu, pihak majlis amat mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, khususnya penduduk setempat agar bersama-sama menjayakan usaha ini, dan orang ramai juga diseru supaya menjadi pemilik haiwan peliharaan yang bertanggungjawab dengan tidak membuang atau meninggalkan kucing peliharaan di kawasan awam, kerana tindakan tersebut bukan sahaja menjejaskan kebajikan haiwan, malah boleh mengundang pelbagai masalah kepada masyarakat. Semoga Taman Kucing MPJ menjadi simbol komitmen MPJ dalam mewujudkan bandar yang lebih berdaya huni, penyayang dan prihatin terhadap kebajikan haiwan serta kesejahteraan komuniti. Assalamualaikum, saya Siti dari Kompleks Muhibah Taman Dewana. Hari ini ada orang-orang MPJ yang datang untuk ambil kucing dekat sini. Pada sayanya satu benda yang baik lah, daripada kucing ni terbiar, mati kena langgar. Jadi di sana, di Taman Kucing MPJ, mereka ni, kucing-kucing ni akan dijaga dengan baik. Jadi orang luar yang nak hantar boleh hantar kat sana. Bila rumah tu dibuka sepenuhnya, boleh dihantar ke sana lah. Jangan lagi buang di komplek Muhibah, jangan buang lagi di tempat-tempat makan yang lain. Jangan, sebab ia mencemarkan lah, sebab dia berak merata-rata. Jadi tak nice lah untuk pengunjung datang makan, benda tu tak elok. Audio Jungle.